Assalamualaikum Kak Bella. Salam. Saya nak tanya satu soalan boleh? Boleh? Kalau lelaki tu ada RM500 je, dia ajak Kak Bella kahwin, akak okey tak? 500? Ha. Okey? Ha? Okey. Serius tak? Kak Bella okey? Serius? Lelaki tu ada RM500 je dalam beg duit dia. Ya, boleh je. Dah tu, nanti lepas kahwin dia tak duit je dah. Ha? Kena Lepas nak tu? cari duit lagi? Ha? Kena cari duit lagi? Okey duit lagi. So akak okey lah lelaki tu RM500 ajak kahwin? Akak okey je. Baiklah akak ni. Kalau macam tu Kak, saya ada RM500 Kak. Ni saya ajak akak kahwin. Awak? Betul ke? Saya RM500 Kak. Awak ada 500? Ha. Sekejap, tengok sekejap. Kenapa saya RM500? Tapi awak ada 400 je. Ha? 400? Ha. Alamak. Kalau lelaki ada 400 akak terima tak? 400 Ha. 400 pun 400 lah, boleh Ush. je. 400 pun akak terima 400 pun terima. Tapi bukan perempuan sekarang ni nak lelaki yang ada duit je Kak? Itu perempuan tu. Oh, ni perempuan ni? Ni perempuan ni. Oh, akak saya tak nak bagi perempuan, saya nak bagi wanita. Ya. Akak layak dapat dia panggil wanita. Thank you. Jom akak keluar. Keluar Keluar. Jomlah. Sekejap, blushing lah. Akak blushing? Blushing. Akak blushing? Akak blushing? Akak blushing Kak? Blushing. Akak blushing? Akak blushing Kak? Blushing lah.